Anugerah Media Agrobank 2025-2026 baru saja melabuhkan tirainya pada 8 Jun 2026 bertempat di Four Seasons Hotel, Kuala Lumpur. Majlis telah disempurnakan oleh YB Datuk Chan Foon Hin, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, serta disaksikan oleh Datuk Tengku Ahmad Badlishah Raja Hussein, Presiden Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank, Datuk Yong Su Hyong, Presiden Malaysian Press Institute MPI, Encik Ainul Amris Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Press Institute MPI, serta para tetamu kehormat. Pada malam ini kita meraihkan para pengamal media yang telah menghasilkan karya-karya berkualiti dalam mengangkat kepentingan sektor agro kepada masyarakat. Tahniah kepada semua penerima anugerah atas komitmen dan dedikasi yang telah ditunjukkan. Saya dengan sukacitanya merasmikan anugerah Media Agrobank 2026. Semoga kita semua berjumpa lagi di anugerah media yang akan datang. Sebanyak 7 kategori dipertandingkan dan seramai 34 penerima diraikan atas sumbangan mereka dalam menghasilkan karya berkualiti yang mengangkat isu pertanian dan keterjaminan makanan negara. Tahniah diucapkan. Terima kasih banyak kepada Agrobank dan juga MPI kerana melalui anugerah beginilah kami sebagai karyawan boleh menghasilkan karya-karya yang bermutu, yang lebih dinamik. Terima kasih kepada Agrobank kerana dia adalah satu platform untuk mengangkat sebenarnya isu-isu yang berlaku dalam keterjaminan makanan dan juga bagi menghargai karya-karya wartawan di Malaysia ini. Saya harap in future masa depan nanti dapat macam bagi knowledge dekat orang, dekat reporter sebab dia orang buat pasal pertanian kan, pasal agro kan. So anugerah ini sangat bagus sebab wartawan-wartawan akan menjadi penyebar ataupun menjadi pemberitahu kepada masyarakat bahawa Agrobank telah membuat membuat perkara ini menjadi realiti lah. Pada saya anugerah ni sangat bagus lah. Dia memberi peluang kepada semua karyawan-karyawan kita, penerbit-penerbit baru. Dia boleh orang kita mengembangkan lagi bakat-bakat yang ada untuk hari ni lah. Dalam laporan ni saya ada sedikit idea lah. So saya buat satu story tentang siapa yang akan menjadi penoreh getah ke apa-apa ke di masa depan. Terima kasih Agrobank. Saya sokong Agrobank. Terima kasih banyak kepada Agrobank kerana pertama kalinya menyediakan platform lah kepada pelajar, terutamanya pelajar yang aktif dalam perniagaan semasa belajar. Dan saya berharap pelajar di universiti lain termasuk di Universiti Berkatan akan teruslah menghantar video-video berkenaan dengan pertanian kepada pihak Agrobank lah untuk anugerah media ini. Melalui penganjuran ini, Agrobank menzahirkan penghargaan kepada pengamal media atas komitmen mereka dalam menyampaikan laporan yang berkualiti dan berimpak kepada masyarakat. Agrobank sentiasa di sisi anda.